Assalamualaikum, nama saya Nurul Arifah binti Murad, nombor metrik TT22554 dari kelas terputik 2C. Jadi pada hari ini, saya ingin menerangkan tentang makanan sebagai titik pertemuan dalam masyarakat majmuk Malaysia. Malaysia terkenal sebagai sebuah negara majmuk yang kaya dengan kepelbagaian budaya, kaum dan tradisi. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam kehidupan masyarakat Malaysia ialah makanan yang bukan sahaja menjadi keperluan harian tapi juga mencerminkan identiti dan warisan pelbagai kaum. Rakyat Malaysia terkenal dengan sikap terbuka dalam menerima pelbagai jenis hidangan seperti cakwe riau, nasi kandar dan dimsum tanpa mengira latar belakang budaya. Keunikan ini menunjukkan bahawa makanan berperanan sebagai medium penting yang mampu menghubungkan masyarakat serta menyeratkan perpaduan. Oleh itu, konsep satu selera, satu bangsa jelas menggambarkan makanan menjadi titik pertemuan rakyat Malaysia. Dari mana datangnya asal-usul roti canai? Roti canai berasal daripada India, dibawa oleh masyarakat India Muslim ke tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Di India, roti ini dikenali sebagai paratha ataupun prata. Apabila sampai ke Malaysia, resepi diubah sesuai mengikut cita rasa kaum Malaysia. Jadi lebih lembut, rangup dan dimakan dengan kuah kari atau kuah dal. Walaupun aslinya daripada India, roti canai ini dianggap sebagai makanan tradisional di Malaysia. Makanan ini sangat sinonim dengan budaya kedai mama. Fakta tambahan tentang roti canai, canai merupakan berasal daripada perkataan menebar ataupun menguli dalam bahasa India. Roti canai berasal daripada India tetapi telah berkembang dan menjadi ikon makanan di Malaysia dan melambangkan kepelbagaian budaya. Okay, nama saya Nur Zaika Syafiqah binti Ahmad Pawi, nombor metrik DT22538. Roti canai makanan tradisional Malaysia. Diperbuat daripada apa? Roti canai ialah sejenis roti yang lepih yang diperbuat daripada tepung gandum, dicampurkan dengan air, garam dan sedikit gula. Biasanya ditambahkan margarin atau minyak untuk bagi tekstur lembut dan berlapis. Dough akan diuli, direhatkan, ditibarkan nipis, kemudian dilipat dan digorengkan di atas kuali yang lepih. Okey, contohnya majoriti orang akan makan pada waktu pagi, minum petang dan kadang-kadang ada juga yang makan pada waktu malam di kedai mamak. Selanjutnya kita akan cicah dengan kuah dal, kari ayam ataupun daging. Atau versi yang manis kita selalu cicah dengan susu, gula ataupun coklat lah. Mestilah kaum lain juga makan, contohnya Melayu, Cina, Iban, India, apa semua makan. Jadi ia dianggap sebagai makanan rakyat Malaysia, bukan satu kaum sahaja. Dan kita boleh nampak semua bangsa makan bersama di kedai mamak. Tak semestinya. Bukan makanan khas perayaan yang tertentu, tapi tetap dihidangkan atau dimakan ketika Hari Raya Aidilfitri, Depa Bali, Tahun Baru Cina. Ia lebih kepada makanan harian yang boleh dimakan pada bila-bila masa sahaja. Manfaat atau kebaikan yang terdapat adalah ia dapat memberikan tenaga sebab mempunyai karbohidrat yang tinggi dari tepung, mengenyangkan dan mudah didapati. Harga juga berpatutan sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Kalau makan yang terlampau kerap, ia kan berminyak dan boleh jadi kurang sihat pada kita. Roti canai memang dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Jadi simbol budaya makanan yang bersama. Kedai mamak ialah tempat orang pelbagai kaum lepak, makan, berborak bersama. Ia juga dapat mewujudkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Malaysia. Nasi kerabu mempunyai kaitan rapat dengan perpaduan kaum di Malaysia, baik dari segi sejarah maupun budaya pemakanan moden. Ia dianggap sebagai salah satu ejen penyatuan melalui elemen-elemen berikut. Yang pertama, asal-usul silam budaya. Nasi kerabu dikatakan berasal daripada masyarakat Peranakan Kelantan sekitar abad ke-15. Hidangan ini adalah hasil gabungan unik tiga budaya iaitu Melayu, Cina dan Thailand. Pengaruh Melayu, penggunaan ulam-ulaman segar dan bahan seperti budu serta ikan bakar. Yang kedua, pengaruh Cina, hasil interaksi dengan pedagang Cina yang berhijrah dan menetap di sepanjang Sungai Kelantan. Yang ketiga, pengaruh Thailand, persamaan dengan hidangan khao yam dan pengaruh melalui perkahwinan campur antara masyarakat tempatan dengan orang Hokkien dari Thailand. Kaum lain seperti China dan India turut serta menikmati nasi kerabu ini dan ia kini menjadi kegemaran orang ramai. Hai, nama saya Fatina Nazira binti Muhammad Nasir di T22509. Saya juga akan menceritakan tentang nasi kerabu. Okey, nasi kerabu bukan sahaja makan masa perayaan. Tetapi ia boleh dihidang semasa kenduri raya, kenduri kahwin, kenduri akikah dan sebagainya. Sebab nasi kerabu ni ialah makanan tradisional. Kebaikan dalam nasi kerabu, dia kaya dengan serat sebab dia ulam-ulaman kan. So dia juga mengandungi protein seperti ikan atau ayam. Ia juga lebih sihat jika tiada yang makanan bergoreng dan terlalu berminyak. Tapi kalau tambah budu atau sambal banyak, kandungan garam dalam nasi kerabu boleh jadi tinggi. So hati-hati ya guys. Okay. Nasi kerabu juga boleh menjadi simbol kepelbagaian makanan Malaysia. Ia juga dapat menarik minat pelbagai kaum untuk mencuba makanan tradisional ini. Dengan nasi kerabu ini dapat membantu masyarakat saling mengenal budaya masing-masing. Macam saya. Okay, saya orang Penang tapi saya juga suka makan nasi kerabu. Terima kasih.
ini saya akan membincangkan tentang nasi lemak. Jadi, apa itu nasi lemak? Nasi lemak ialah nasi yang dimasak menggunakan santan yang memberikan rasa serta aroma yang wangi dan menyelerakan. Jadi, asal-usul nasi lemak ini ialah berasal daripada masyarakat Melayu dan pada asalnya dijadikan sebagai sarapan kerana mudah disediakan dan mengenyangkan. Jadi, hidangan ini melambangkan perpaduan kerana dinikmati oleh pelbagai kaum di Malaysia tanpa mengira latar belakang. Saya Alwin Batisha binti Ismail, nombor matrik DT22505 dari program Teraputik 2C. Hari ini saya akan ceritakan tentang nasi lemak. Nasi lemak bukan sahaja terkenal kerana rasanya yang enak, tetapi juga kerana pelbagai komponen yang melengkapinya seperti sambal, ikan bilis goreng, kacang tanah, telur dan timun. Hidangan ini turut boleh dipelbagaikan dengan tambahan lauk seperti ayam goreng, rendang atau sambal sotong mengikut cita rasa masing-masing. Selain itu, nasi lemak mempunyai pelbagai versi daripada nasi lemak bungkus yang dijual di tepi jalan hingga ke hidangan yang lebih moden dan eksklusif di restoran. Di samping itu, nasi lemak memainkan peranan penting dalam budaya masyarakat Malaysia kerana ia menjadi simbol identiti negara dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Hidangan ini juga memberi sumbangan kepada ekonomi kerana ramai peniaga kecil menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Dari segi pemakanan, nasi lemak mengandungi karbohidrat, protein dan lemak yang membekalkan tenaga. Namun, pengambilannya perlu dikawal agar tidak menjejaskan kesihatan. Kesimpulannya, makanan bukan sahaja memenuhi keperluan harian tetapi juga menjadi medium penting dalam menyatukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Melalui perkongsian selera dan penerimaan kepelbagaian hidangan, perpaduan dapat diperkukuhkan. Oleh itu, konsep satu selera, satu bangsa wajar dipelihara agar keharmonian masyarakat terus kekal.